Pada awal bulan Mei yang lepas, saya ada membuat semaian cili besar. Biji benih saya ambil daripada buah yang saya beli daripada supermarket. Dan inilah perkembangannya selepas sebulan. Biji benih yang disemai akhirnya bercambah juga kawan-kawan. Namun percambahannya tidak berapa sekata. Ada yang masih besar, ada juga yang masih kecil. Dan pada peringkat ini saya belum berikan sebarang baja dan semburan kawalan serangga perosak. Saya dapati ada juga pucuk-pucuk yang mula kerinting. Tidak kurang juga ada yang sudah ada dihinggapi oleh lalat putih. Memang agak mencabar menanam pokok cili ni. Belum apa-apa dah kena uji. Memandangkan pokok sudah mula diserang perosak, semburan kawalan serangga perosak saya akan lakukan. Saya menggunakan Organic Garden Neem Oil, semburan yang berasaskan neem oil ataupun semambu yang dicampurkan dengan cuka kayu. Semburan kawalan perosak ini menjadi pilihan saya kerana ianya organik dan penggunaan saya setakat ini ianya memang berkesan sekiranya digunakan dengan kaedah yang betul. Semburan ini kita boleh lakukan untuk pokok yang lain seperti sayur-sayuran, pokok bunga dan sebagainya. Anak pokok cili ini saya akan pindahkan ke bekas yang lebih besar pada minggu depan. Campuran media tanam sudah ada saya sediakan. Anak pokok cili ini kelihatan sengit sebelah kerana mencari matahari. Jadi saya pusingkan kedudukan bekas tanam supaya ianya seimbang. Saya akan kongsikan perkembangan pokok cili ini pada video yang akan datang.